Guys, ada bangla anak Melayu lah. Dia tengok pula kan. Wan, kau dengar aku cakap apa tadi dalam kereta? Tak dengar? Literally orang semua kalau nak buat kan, koyak hantar mental dia. Tak boleh tahan. View dah drop. Oh malas buat lah. Oh inilah. Oh itulah. Aku tak ada. Dengarlah, kereta aku kalau tak perempuan naik, semut akan naik. Brother, we know you are from China, but my question is for you that... Kau cakap sangat brother ni, kita kau stay lah. Fuck you. Semua main telefon ni lah reality hidup sekarang. Mbak. Hey yo, so saya Mr. Syahid dia. Alright guys. Ni bukan promote ke apa alright. So hari ni adalah content vlog. Let's go guys. Jom. Sekarang ni pergi Street Garage. Pergi Shah Alam dulu. Aku nak pergi JB Tulip jap. Ada kerja kat sana. Lepas tu pergi Street Garage sebab dah seminggu aku tak buat konten kat sana. Actually aku pergi Street Garage tapi aku tak buat konten je. So hari ni jom pergi tengok scene sana ada apa. Lagi-lagi tambah pula dekat Stadium Shah Alam. Dataran Shah Alam. Okay. Ada macam booth. AI teamnya Lala Popiah apa. Tak tahu dia pada buat biasa-biasa tu kan. Guys, aku ada benda sikit nak cakap kat hampa. Actually aku macam ada tengok aku punya challenge, content survival aku apa semua kan. Dia macam view tu agak slow. Faham tak? Ada kadang boom tu boom sebab inilah consistency. Dia akan ada, bukannya consistency ni kadang orang dengar oh maknanya semua akan boom 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 boom. Bukan. Biasa kalau orang yang dah pro tu lain cerita. Dia memang kalau setiap kali lepas release konten je memang akan boomnya video dia. Contoh macam Abel Elefant kita, konten dia kalau dia buat apa pun partnership itu ini tukar. Semuanya akan pergi ke million punya view dia. Betul tak? So dia punya konten niche dia style tu. Okay. So aku ni kadang-kadang tengah experience juga aku punya channel ni. Kadang vlog, kadang survival, kadang challenge. Aku tengah tengok mana satu yang jalan, faham tak? So sekarang ni aku nak cakap kat sini, point aku adalah siapa-siapa kalau ada di antara hampa lah yang macam katakan macam tengah cari kerja ke apa-apa kan. Okay, aku memerlukan editor macam part time pun tak apa, full time pun tak apa, tapi based on pengalaman juga. Aku nak tengok pengalaman dia macam mana, kira okey ke tak okey. Tak payah edit susah pun. Kiranya orang kata apa kan, senang nak fahamkan audience. Hang boleh edit macam tu cukup. Macam apa tengok vlog aku ni, macam biasa, tak ada edit funky-funky letak ini itu apa semua, tak payah. Hang rasa macam aku edit ni boleh senangkan penonton punya perfahaman, okey. So aku mencari editor senang. Kalau ada DM aku dekat IG ke dekat TikTok, hampa DM je lah, okey. So aku mencari, okey. Aku dah habaq dah ni. So aku ada benda ke 2-3 benda macam-macam projek je aku nak buat kat YouTube aku. Tapi semua benda pun memerlukan masa dan memerlukan eksperimen. Sebab aku baru dalam bidang ni and akulah salah satunya bagi luar sikit. Salah satunya kata apa legacy yang memulakan benda ni dalam keturunan aku. Tak ada siapa pun buat benda ni selain daripada aku guys. Hampa dah faham kan? So benda ni nak buat literally orang semua kalau nak buat kan koyak hantar mental dia. Tak boleh tahan. View dah drop. Oh malas buat lah. Oh inilah. Oh itulah. Aku tak ada. Keep going. We must continue. Life has to be on. Itu aku. Okay, kerja is kerja. Jalan lah weh. Jom let's go pergi Shah Alam. Alright guys, so sekarang ni aku sampai dekat JB Tulip. Aku ada hal sikit dengan JB Tulip punya kedai ni. Ada projek sikit dengan JB Tulip ni. So hampa akan dapat tahu lah soon, konten yang soon. Seorang ni ke? Aku kan setiap hari lalu-lalu kat Shah Alam ni memang aku dah macam dalik sikit dengan jalan-jalan Shah Alam. Orang-orang Shah Alam memang dah dalik Aku tak tahu ni benda apa, hampa tahu tak ni jambatan apa orang ni. Tapi renovate ni, sentiasa tengah renovate. And aku tak tahu ni benda apa. Aku rasa LRT ataupun MRT lah, jalan macam ni. Dia macam jambatan kedua Pulau Pinang, apa tahu tak? Kereta aku kan ramai tak boleh naik, ramai tak boleh bawa. Tapi pomen aku dia boleh bawa. So apa dia tahu cara dia? Dia tak halus, dia nak kata bincang dulu nanti aku beritahu korang, okey? Ramai lah kira customer okey semua. Baru minggu ni ke full. Tak ada kena bising dengan orang atasan apa, tak ada. Pernah dengar lagu Pakistan? Kalau duduk dengan orang Pakistan kena dengar lagu sekali. Boleh? Saya kecil-kecil tu mak suka tengok cerita ni Hindustan, Hindustan Shah Rukh Khan lah. Abang berapa adik-beradik? 5. Nombor apa? Nombor 1. Sulung. Kayaknya ada perempuan yang kecil-kecil tu. Dia suka tak menari?
Ada tak yang suka-suka menari? Tak ada. Tak ada. tak Kayaknya dia dah lebih Melayu lah. Okey, tak apa, dengar tu. Baru saya bagi abang dengar apa problem cerita kita ke apa semua. Okey. Okey. Apa-apa bagi tahu nanti. Jumpa lagi. Alright guys, sudah settle lah projek aku dengan JB Tuliup. Hampa akan dapat tahu, jangan risau. Hampa akan dapat tahu apa, stay tune sahaja untuk konten yang akan datang. Aku akan beritahu, aku akan announce lah projek apa yang aku tengah buat dengan JB Tuliup. Sana dah start hujan lah. Tadi dah hujan dah. Lepas tu dia berhenti balik. Lepas tu aku sampai sini, alhamdulillah dia kering. Tak basah lagi. So tak apalah. Okey, so jom sekarang dia pergi makan. Cepat. Cepatlah. Cakap sekarang cakap. Mangkuk mana semua momok ni. Depa ni kan. Bila aku tutup video kan. Video dah. Video dah. Lepas tu bila aku on kamera. Apa benda lah perangai ampun ni. Pelik lah. Belakang lain, depan lain. Tak boleh nak berlakon depan kamera langsung. Tak boleh nak main depan kamera langsung. Tak faham lah macam ni orang kenapa. Stay tarik, aku dah sampai lah. Thank you. Roti dah sampai lah. Makan dulu. Jemput ni semua. Guys, ada bangla anak Melayu lah. Dia tengok pula kan. Wish. Bangla anak Melayu tengok cuci kereta tu. Ya Allah. Tak kesian pula cakap bangla. Apa? Bayar. Sabar saya bayar. Hai, kesian betul lah. Oi, guys. Bangla Melayu mendekati saya lah. Wan, kau dengar aku cakap apa tadi dalam kereta? Tak dengar? Nasib baik tak dengar. Kalau kau dengar tadi habis aku. Jangan kena tembak lagi. Dia tengah cuci kereta, Volkswagen. Cuci luar Wan. Sekejap lagi lah borak Wan. Lepas ni kereta aku akan masuk untuk cuci. So Wan dengan Ipan tengah cuci Volkswagen ni, customer punya. So jom pergi depan aksesori pula. So situ Abang Amin, Abang Yus, Abang Syamil, Abang Pika tengah makan dengan lepak lah. Tak ada kereta. Dia orang message jaga kat sini je. So beralih kita pada sini. Ada kereta satu, Honda hatchback. Ni kereta apa? Okey, ni kereta Honda City FE. Honda City pula, Honda CV FE. Okey, abang ni tengah buat. Wan tengah deal customer. Cantik kecil kedai. Kau susun lawa gila, sumpah. Nak autograf kau? Boleh. Aku bagi ku pen paper sini boleh. Wih, cantik ah. Belum habis lagi, separuh lagi. Kau ni apa benda? Kecil. Salah mah kau ni belagak betul lah tu. Kecil. Aku nak cakap betul lah, benda jujur sekali lah. Kedai memang lawa kau susun. Aku percayakan kau sebab apa? Wan dengan Long dia jenis malas sikit. Ni aku buat seorang lah. Betul. Ni sebelah aku buat seorang. Dia pun tak buat kan? Tak. Kecil dah memang pada tahu kan? So memang betul. Memang aku nampak kecil kemas tu memang betul guys. Kecil cantik sikit kedai. Sumpah nampak merelap tu. Dia nampak macam naik tu. Ada lah. Bagi rate sikit rate. Rate aku boleh bagi dalam 8/10 lah. 8/10. Sebab aku masuk tu kan dia rasa macam ada kedai baru, ada barang baru. Dia macam faham tak? Aku bukan sampah. Tisu je. Aku rasa macam walaupun aku ni salah satu owner kat kedai ni, tapi bila aku masuk aku feel macam customer, kedai aku lawa. Macam tu, faham tak? Okay, kau teruskan kerja yang kau. Nampak kecil susun. Cantik kan? Nampak? Lawa kan? Semua grill. Walaupun orang kata apa display, tapi dia susunkan emas lah. Cantik dia susun. Ini spoiler. Semua set spoiler. Situ semua hood. Okay, ini barang aksesori. Carbon fiber apa semua. Sini plate. Sini perfume. Sini muffler. Cantik kan? Ini benda apa? Tengah sapu apa? Minyak apa? Toner apa? Ni minyak cakapak untuk simulkan. Okey, apa function dia? Kalau tak sapu ni kita sakit kuali. Sekejap aku pegang. Dia macam ni lah. Sikit Betul. Okey, dah faham lah. Ini semua wrap department punya. Ni confirm kereta-kereta set-set Tina ni. Colour dia colour pink. Abang, ni game apa? Game apa? Game part time lah. Faham? Jangan main guys. Ini semua mainan-mainan orang atas 18 ke berapa tahun ni atas? Dia atas berapa tahun boleh main game ni? 2 tahun. 2 tahun tak hati pegang telefon lagi. 2 tahun cukup lah. 2 tahun dah cukup lah. Dah pandai tekan-tekan yang okey lah. Tak boleh lebih-lebih lah. Takut main lain. Okey, faham. Kereta aku ni kan, kalau tak perempuan naik, semut yang akan naik. Aku tak tahu kenapa. Semut lah paling lama sekali. Paling kata apa? Paling hari-hari yang naik. Nampak? Nampak? Nampak?
Aku tak tahu kenapa. Tapi aku nak buang pun aku tak boleh. Aku dah cuci banyak kali. Tak boleh guys. Semut dengan kereta aku memang tak boleh pisah. Nampak? Nampak? Apa lagi aku nak buat? Aku jadi macam biarlah. Sebab apa ini semut-semut yang ong punya, betul tak? Yang macam ada luck punya. So aku biarkan sahaja. Volkswagen daripada Japan punya. Dia buat exhaust ni full piping. Tu yang bising oh. Apa rem? Bawa pekak oh. Kedai kita tutup lampu terus oh. Itu suruh payung dia tak nak. Itu suruh payung tak nak. Owner ni introvert. Okay Wan. Sekarang ni Volkswagen dah gerak. Sekarang dia bawa masuk Iris Type R daripada Jepun punya. Bawa masuk kedai. Cepat. Aku nak kau terbalikkan kereta tu. Kau polish kat bawah tayar dia tu. Yang paling penting kau polish kat tayar. Faham tak? Tayar tak payah polish. Kau tak pernah buat benda tu kan. Aku nak bagi kau pengalaman baru. Jom. Enjin. Tayar. Enjin aku memang hari-hari kulap. Aku nak polish tayar. Ipan. Polish tayar boleh Ipan? Ha? Sporting saya. Kalau tayar tak boleh polish. Aku nak buat servis tu bagi ada kak. Jom. Kau tengok tayar ni boleh polish ke tak boleh? Kau cakap bagi tahu aku. Tayar ni tak boleh. Tak boleh. Kita polish selalu tayar yang orang. Tayar Jepun. Tayar Suzuki. Ada ini Type R lah ni Jepun juga. Yeah. Kau ni tai lah kau baru ni. Brand baru lah. Brand baru boleh. Ini lah. Mungkin aku tak tahu kan ni baru. Ini sebab apa kau tak tahu? Kau tak update lagi zaman kau. Otak kau ni otak lama. boleh. Bagi 10 sebab. Baru nak cuci tayar. Okey, sebab satu Aku tak bagi 10, bagi 5 je lah. 5. Sebab yang pertama, sebab servis tu tak ada siapa yang buat. Aku nak street garage tu buat benda tu. Dia nampak lain pada lain. Faham tak? Okey. Sebab yang kedua, aku nak tengok kebolehan budak-budak street garage ni dia tahap mana. Level lah. Level. Sebab apa dia memang bodoh tu dah tahulah. So nak tahu kepandaian ni celah mana. Faham tak? Benda yang orang tak boleh buat, kita buat. Be unique. Ni memang Kau pelik kan? Semut memang banyak kereta aku. memang boleh semua lah. Kereta aku macam kau ada bini. Kereta kau bini naik. Betul tak? Kereta aku semut kalau naik? dengarlah. Okay. Kereta aku kalau tak perempuan naik, semut akan naik. Ada benda, ada menumpang aku. Yang kau malam-malam ada menumpang, ibu tak tahu lah. Itu tak. Itu malam-malam tak ada. Guys, kita orang ada customer daripada China, brother. Is this your laptop? Your laptop? Member tak tahu cakap English. Bye-bye. No English. You cannot speak English. Why you come Malaysia? Ni buat apa? Expander, bukan spender. Expander. Spender lah dia punya. Okay brother. Nak cakap apa? Okay, is this your laptop? And my friend actually wonder you something about this laptop. You can? Get it? What do you want to count about me? Okay. Brother, we know you are from China, but my question is for you that is this your laptop and my friend want to buy it. Can you tell the model and everything about this laptop? Ajak dia minum tak? Ajak dia minum. Kita buat pasal dia makan lagi. Macam mana? This Xiaomi netbook is a product from a long time ago. Xiaomi laptop dia. Okay, kau nak tahu apa lagi? Small. Tengok. Xiaomi. Orang tengah tanya dia, sabarlah kejap nak tengok ni. Xiaomi. Aku macam Okay brother, speak. How much you bought it? Kau cakap sangat brother ni, kau stay lah. Fuck you. Tak mati cakap bahasa Melayu. Kalau nak cakap pun semua kena pakai telefon, payah tau. Apalah. Boleh pusing. Jalan lah. Dah macam tu. Hari tu kita jalan macam mana? Break. Jalan. Start macam mana ni? Dah start belum? Bunyi dah macam mana? Bismillah lah dulu tengok. Bismillah. Baca penuh-penuh. Doa naik kenderaan macam mana? Kau tengah dengar Syamil ni. Doa kenderaan. Doa kenderaan. Subhanallazi. Ni? Anak ada. Kau lepas sana. Ada. Kau ni pala tahu lah. Ibu tahu. Okey. Cepat. Dua goyang. Kalau hang Sabar. ni, yang ni bahasa ni, Dia cakap dulu. cakap ni pergi translate. Tengok dia tahu tak cakap apa. Barang dia kan China kan.
Barang negara dia. Ha, jalan. Apa dia tahu? Pi, handbrake lepas lah. Mana yang dia? Oh, Syamil je tahu semua benda. Memang. Aku dah cakap. Pergilah. Pergi lah, pergi seorang-seorang. Guys, mamat China belakang aku ni dia dah duduk tempat kami yang cashier punya. So kami sebagai orang yang betul-betul kat sekarang ni tak boleh buat apa dah. Kita tak ada kuasa dah. Kayaknya China mari Malaysia senyum. Apa yang dia cakap kita senyum. Senyum. Tak, kalau kita cakap apa boleh standby telefon. Telefon habis bateri dia senyap. Dia kata aku habis lah power aku kat Malaysia. Tak ada kuasa lah. Guys, mamat ni tak ada kerja lah. Jalan sini sana, you tak ada kerja ke? Baju saja kerja, tapi you bukan bagian kerja. Aku tak payah kerja, aku officer. Aku officer, punya kerja orang. Tak ada lah, you selalu cakap sama saya, you tak ada kerja ke? Sekarang you tak ada kerja, you tahu. Kasut pun tak ada pakai tutup punya, apa you sembang sini? Action. Aku ajak hang oh. Aku ajak hang oh, dia cakap aku jual kapek. Oh, hang ingat aku ni apa? Jangan samakan semua Pakistan yang main Malaysia jual kapek. Tengok macam China ni. Dia daripada China main Malaysia, dia buat apa? Dia buat kereta. Kalau nampak tengok ayak tu, nampak ada hujan ah. Aku baru cuci kereta, baru kilat dah kereta aku. Orang China ni nak apa pula? Dia daripada China tau. Sekarang ni Wan tengah repair, benda tu kena keluarkan air dia sebab dah guna kalau kena keluarkan air dia. So sekarang ni Ipan dekat belakang tu. Inilah realiti hidup nampak, semua main telefon. Semua main telefon. Inilah realiti hidup sekarang. Nampak? Ni sebab apa? Alasan. Sebab bosan. Sebab bosan ke tak? Inilah realiti hidup nampak. Telefon dah merosakkan semua orang punya life. Kau tak bosan. Tengok Ipan. Sama. Pan, cuci kereta, cuci lantai Pan. Cuci kereta. Lantai pun. Lantai pun tengok lah. Kalau kotak saya cuci. Main telefon nampak. Main telefon balik. Baru teguk main telefon. Astaghfirullahalazim. Teruk betul anak-anak zaman sekarang. Alright guys, expander Cina tu pun dah keluar. Depa pun nak balik, tunggu Grab je. Dia tengah buat kerja kat sana. So Wan pun nak tutup kedai dah. Closing Alright guys, so sampai itu je guys konten aku pada kali ni. Jumpa apa di konten yang datang. And video yang lebih menarik. Kecil-kecil cili padi. Jumpa lagi. Lain hari. Kecil-kecil cili padi, besar-besar makan tai. Bye bye. Peace.